Pertama, untuk menjadi ahli Jumaat, nyala mantang keliru surah. Bukan penyebab keliru surah karena mungkin gebuh mana ahli bahasa tanya. Berarti dia kan ahli bedah. Puan ahli bedah. Cara ngetek gebedah orang. Ya kan? Ahli tukang. Cara ngetek buka rumah. Cara bertukangan. Ahli balap. Cara bagi balap Honda, balap motor. Ahli. Makna ahli dalam bahasa kitab. Kalau lagi yang mana ahli, makna ahlun silahun. Ahliyah silahiyah mana? Makna silahun pantas. Tah orang yang pantas untuk diwajibkan Jumaat, pertama mukallafun. Orang balik dan berakal. Yang kedua ahrarun, merdeka, baik lamid. Yang kelima zukurah, berkelamin agam, baik urina. Yang orang yang layak dan pantas diwajibkan Jumaat. Pakal lamid hana wajib kerana lamid di bawah kungkungan Said. Pakal urinang hana wajib kerana urinang hana bebas gerak-gerik. Kerana urinang hana bebas gerak lagi, gerak orang agama. Pakal orang hana berakal hana wajib Jumaat kerana gayan hana waras. Ku yang gekun gayan hana dijadikan satu iktibar. Hana ge iktibar kalam gayan. Maka ahli Jumaat dalam kitab manapun ditulis orang mukallaf, orang merdeka, orang agam dan orang mustautin. Apa makna mustautin? Mustautin orang yang bertempat tinggal di satu daerah yang tidak ada rencana untuk meninggalkan daerah tersebut dalam kondisi apapun. Bo musim kung, bo musim hujan hana rencana minah. Sebab zaman mungkin hana batanya. Lagi di Arab na orang ahlul qiyam kan. Ahlul qiyamnya orang suku Badawi. Orang suku Badawi yang najak umrah dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah atau tinjak Taif menyunai meli pemandu. Nanti orang yang duduk dalam bineh-bineh gunung, gerabe binatang, gerabe kameng yang suku Badui kan. Suku Badui hana tempat ni. Iji part yang ikul le kameng ino piu, inan piu. Sebab orang yang biasa gepawang kameng, nak kameng mesti bebo. Yang kamengnya gepelih juga kan. Pak yang idang le naliung, yang inan juga duk. Dibelun nak wewe. Bang kabeh naliung inan kai berangkat long kameng lain, gak yang pi berangkat. Yang suku Badui kan. Suku Baduinya hana keun mustautin hanya ke ahli Jumaat. Ahli Jumaat mustautin, apa makna mustautin? Orang yang bertempat tinggal di sebuah daerah yang hana rencana le berangkat pada tempatnya. Musim kung, musim hujan, banjir, siju, suum tetap ina nak balik. Yang akan mustautin. Maka orang yang buat kamu mustautin karena otak malam nak rencana awak. Kalau malam ni rencana awak saat. Dengan hidayah dengan gaduh kelender pajam pre puasa. Nyan kan mustautin ngayan, mukim keun. Orang ikamah kan mukim salah Aceh. Jadi ahli Jumaat kan makna ji pahami gitu baca khutbah Jumaat. Hana mendapat kitab yang tulis lagi oleh pakan sebahagian tungku ke surah mana ahli Jumaat orang yang begitu tok baca khutbah Jumaat. Padahal yang nam tulis dalam kitab ahli Jumaat orang mukallaf, orang merdeka, orang mustautin, alian orang agam, alian mufhum secara umum pu yang disampaikan yang kajit. Dia baca khutbah kedepu nyan wasiat nyan pujo nyan selawat mai enak kita hana tu dita pujo atau selawat baca alhamdulillah tu yang pujo Allahumma salli ala Muhammad depu selawat itaqullah haqqa tuqatih depu nya wasiat Allahumma filil muslimin semua depu nya doa kaji enan tu hana payah begitu tu bak kayaknya ni aku tebak na peluh dro orang yang mufhum matayan kasah ke ahli Jumaat. Nah syarat-syarat penuh peluh orang agam, peluh orang balik berakal, peluh orang mustautin kasah ke ahli Jumaat kawajib pedang Jumaat. Mampakan si nai ada nyau tak anak demayang lembutro biotit. Iadah na lehba hukum, na wajib, na sunat, na harim. Mia yakin sembahyang Jumaat kasah hukum iadah harim. Ibadat hanjit tapi ke ngan ulai dah haji. Hai kali bega tak boleh ibadat. Mi ada yang nagi pula. Mi ada nagi pula hanjit tak pula. Hanjit dah fikir ngan ulai mengajinya tak tet
Rumah Isya memang boh bro. Dah Isya tak boh ke kayu. Rumah memang boh Isya. Nah Isya boleh kurang lah. Isya boleh puluh lah. Isya boleh belah. Ejit lah. Anjir pupuk ibadat. Tak sujud lah. Sujud menyokal dalam sembahyang. Hari hukum je. Anjir hanam pupuk sebab kata sujud ke rota. Bukan sujud ke Allah. Sujud yang bolehkan dalam sembahyang. Di luar sembahyang yang nak sujud syukur sebotut. Yang menyonatruk nikmat atau tertolak bala. Yang selainnya hukum sujud hari. Kalau dah tanik ke Allah akan keberhala. Hana sebab tepu dia tiba kata sujud leh. Yang hukum jihad haram. Yang pelan yang sujud sembahyang kalau sembahyang sunat. Hanjit sujud di luar sembahyang. Intiji ibadatnya hanjit tak pejit-pejit menurut galak tanya. Ikut lagi yang kagato dalam syarak. Ketika Jumaat kaya yakin sah, nyan hukum iada haram. Mabakan di Aceh gepegat iada. Yang katanya umum jih dilakukan oleh orang daerah kawasan Aceh Raya ataupun Banda Aceh. Karena Banda Aceh ramai pendatang. Aceh Raya ramai orang dari luar, orang PD yang duduk naik bandar yang mekat, yang orangnya mentang rencana gua kampung. Saya lepeng belah tanah kampung, mentang rencana pegak rumah kampung. Maka li ulama daerah je geyu yang ada sembahyang lahu karena takut Jumaat anasah. Ragu kesah Jumaat, takut orang yang sembahyang Jumaatnya orang yang mentang rencana wa kampung, mentang rencana weh tempatnya. Maka gue anjurkan ni ada tanya mentang berlangsung sampai uronyo. Lebih-lebih lagi kawasan Aceh Raya, kawasan Banda Aceh. Alang tak botil dalam penyebab lain. Dalam kitab nak tulis wal qaryatani al muttasilatani kal qaryatil wahid. Dua buah kampung yang sambung-sambung rumah nya gebi hukum saban lagi sabuh kampung. Artinya punya dua buah kampungnya ngepegat masjid beda-beda, kampung je masjid dro, kampungnya masjid dro. Sedangkan rumah sambung-sambung, nah rumah malah hidup ada ce. Tikan kampung nak deh, tikan kampung nak rumah ayan. Nak sambung-sambung bangunan. Nyan nalang kita gua sama lagi sabuh kampung, lagi dalam sabuh kampung hanya dak pegat dua buah Jumaat. Dua buah kampung yang berbeza karena rumah sambung-sambung. Hanya pegat dua buah Jumaat, batai hanya pegat, batai kana dua buah Jumaat yang sah yang awal takbiratul ihram. Maka lungkalan ada daerah-daerah yang wajib niadah orangnya ngebatasi kutubah. Hang kutubah tu tengah jam atau sejam. Gemawa awal sembahyang supaya mengasah sembahyang Jumaat kan. Yang salah satu penyebab pakal ulama jamun geyu niadah. Tetapi menyo gampung ro nemu pisah. Contoh pisah macam mana? Benar ya kalau untuk kampungnya tak lewati leutun 65 mesti tengah kilo atau 1 kilo utun. Terpisah orang sebuah kampung mukleh. Beladih belang luah lem baru beladih belangnya ada kampung lain. Beladih guna utun, belahno belang, beladih kerung. Si mukleh juron sebuah kampung tu. Nya barangkapu tadang lang kitab, barangkapat pendapat ulama tacok nyandron berdiri sendiri kun. Berdiri sendiri itu menyoran berdiri sendiri ni pegang masjid aju keron nak payah ikut kampung lain kena pisah kampung lain. Yang menyo masyarakat ka mupum memandu nak payah ada halik. Cara ji dah pubut mentang melihaga Jumaat dah pubut khusus bab Jumaat. Kurang yang naik kampung yang. Lain tak bilang urang sosok yang nak rencana weh li. Katanya Iran baru nak tu dengan ino. Hai nak sampai mati ku ino. Yang lain Iran baru nak tu nak dengan ino. Hana sampai mati. Nama puluh atau lebih puluh yang suun model menan. Tinggal dah purno mentang syarat-syarat kiban sembahyang Jumaat, kiban ketentuan Jumaat. Ukur nak payah dah le. Nak payah dah le. Bayang Jumaat mentang ukur yang ada yang dalam. Tak purno mentang payah nama sana umpun. Jadi mana ahli Jumaat kan ahli bahasa Aceh careng. Dia tahu mana ahli makna careng, mana ahli Jumaat orang yang careng je khutbah Jumaat kata oh syarat-syarat tentang Jumaat. Padahal mana ahli Jumaat orang yang pantas diwajibkan Jumaat. Itu orang yang pertama mukallaf, yang kedua merdeka, yang ketiga agam, yang keempat mustautin. Yang syarat lagi ahli Jumaat.